hukumnya isteri sengaja minta cerai tanpa keburukan haram, dosa besar, dan dia tidak dapat masuk syurga. Nabi kata ayyuma imra'atin sa'alat talaqan min zawjiha min ghairi ba'sin farjannatu haramun 'alaiha atau kama qala rawahul jamaah. Mana-mana isteri sengaja minta cerai daripada suaminya tanpa ada kejahatan suatu dari suaminya, maka syurga haram atas perempuan itu. Faham lagi? Jadi kalau nak minta cerai juga, biar ada alasan yang dibenarkan syarak. 5 alasan popular yang dibenarkan syarak. Dengar baik-baik para muslimat. 5 sebab boleh minta cerai tidak berdosa, kata ulama. Pertama, suami suruh buat yang haram, suruh minum arak dan sebagainya, boleh minta cerai. Yang kedua, suami larang buat yang wajib, larang semayang, larang puasa, larang tutup aurat, boleh minta cerai. Yang ketiga, suami dera sepak terjang, karate, katuk dengan pelayar atau hidung, boleh minta cerai. Yang keempat, suami tidak beri nafkah, boleh minta cerai. Yang kelima, suami dipenjara minimal 3 tahun, boleh minta cerai. Faham lagi? Jadi kalau perempuan jenis nak suka minta cerai ni gimana? Jangan layan, jangan ceraikan dia. Kerana apa? Kerana dia tak betul. Perempuan ini spesies berbahaya. Kerana apa? Dia sampai kiamat tak betul. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata gimana? Innal mar'ata khuliqat min dil'in a'la. Sesungguhnya wanita Tuhan jadikan dia daripada tulang yang paling bengkok. Betul tak? Bengkok tu betul tak? Tak betul. Kalau kamu berkeras sangat, patah. Kalau kamu biarkan terus, semakin bengkok. Betulnya tidak. Jadi maafkanlah dia. Dia banyak salah, banyak maki kita, banyak hamun kita, banyak tak tepati janji, banyak cakap tak betul, banyak menipu. Maafkan dia. Kerana apa? Kerana dia tulang bengkok. Kita jangan tak betul. Kerana kita CEO, kita boss, kita big boss. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami boss, ketua besar dalam rumah tangga. CEO, pengarah. Faham tak? Jadi ketua jangan salah. Biar bawah kita salah, tak apa. Bini kita yang dipimpin, dia salah, tak ada pelik. Dia maki, tak ada pelik. Yang pelik kita maki dia, tu tak boleh.